Sambung semalam punya. Semalam kena ban lah. Semalam saya dah bagi tahu. Petronas nafi bukan minyak Petronas yang dijual ke Filipin. Kerajaan pun nafi. Macam-macam orang nafi lah. Sampai gunakan Menteri Agama. Siap bagi tahu ini fitnah. Bla 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 bla. Okay. Semalam saya dah bagi tahu. Kalau bukan kerajaan punya, kalau bukan Malaysia punya, hantarlah notis bantahan. Betul tak? Hantarlah notis bantahan kepada kerajaan Filipina ataupun media Filipina. Mestilah kena buat sebab media Filipina melaporkan Malaysia. Dia sebut nama kita, Malaysia. Terima daripada Malaysia. Walaupun kau menafikan, so, kenalah tunjukkan bahawa betul bukan negara kita. So, bersimpang liur, kata ini bukan daripada Malaysia, ini daripada Singapura. Ada yang kata ni ambil park. Okey, tak apa. So, hari ni hari Senin. Bekerja. Sekarang dah pukul 6. Ada tak laporan media mengatakan bahawa Malaysia telah hantar notis bantahan kepada media Filipina yang melaporkan berita palsu? Sebab dia kata berita palsu. Sebab kita dituduh sebar berita palsu. Sedangkan media Filipina yang lapor. Ada tak? Guys, ada atau tak ada? Tak ada. Tak ada. Waimah Menteri Luar pun tak ada cakap apa-apa. Wisma Putra pun tak ada cakap apa-apa. Pejabat Perdana Menteri ke, Waimah Fahmi Menteri Komunikasi pun, jurucakap Madanon pun tak ada cakap apa-apa. Yang dia bagi tahu, itu berita palsu. Iyalah. Yang sebarkan ni media Filipina. Hantarlah notis bantahan. Mintalah tunjuk sebab. Tak ada, guys. So, benda tu betul tak? Betul lah. Daripada Malaysia. Betul. Bermakna cerita yang bukan daripada kita, tak ada dah. Mana betul lah daripada Malaysia. Dan, hari ni, ada pengesahan daripada Non Kunyit. Non Kunyit. Kau tak kenal aku siapa, Non. Non Kunyit buat pengesahan. Tapi Ben, kalau kau dengar pengesahan ni, kelakar. Kau bukan tak kenal Non Kunyit kan? Kau orang semua kenal Non Kunyit. Okay, Dia buat acah-acah macam tak tahu. Kau tengok, kau boleh tahulah. Dia buat acah-acah macam tak tahu mangkuk ni. Rakyat itu ada. Ada satu kontroversi baru ni tentang apa syarikat ni Vitol. Ni dia mengikuti dia negeri Terengganu ni minyak, dia tahu syarikat Vitol itu syarikat asing. Dia dapat kelulusan dan dari Pengerang, bukan syarikat Malaysia, bukan syarikat Petronas, dan dia memang ada perjanjian bawa minyak jual ke Filipina. Bukan kita bagi kepada Filipina, tapi kita tidak menahan, tidak kita bagi laluan minyak orang dalam perjanjian asing. Itu yang kita lalui. Walaupun sedikit kontroversi, saya harap hentikanlah kontroversi ini dan tumpu untuk bangunkan negara dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ini. Rakyat itu ada. Ada satu kontroversi baru. Non Kunyit hari ni. Gagap. Konon Vitol pun tak nak sebut. Apa guys? Apa yang menarik dekat sini? Macam sebagai tu semalam lah. Bermakna minyak ada. Dia takut-takutkan minyak tak ada. Minyak ada lah. Betul tak? Betul tak betul? Dan, cuba kita duduk, kita fikir kan. Okey, minyak tu dihantar ke Filipina selepas diproses. So, minyak yang diproses itu, bila dia lepas daripada Selat Omas? Selat Omas kan tutup. So, bila kapal tu lepas daripada Selat Omas sampai ke Malaysia? And then proses. Proses tu ambil masa apa? 24 jam ke? Lepas proses baru hantar. So, guys, come on guys. Kita kena fikir guys. Bila kapal tu sampai? Nampak? Cerita dia gini, minyak ada. Sebab, ingat
Non Kunyit bagi tahu, minyak naik harga, habis dia naikkan. Kita dah jawab dah. Termasuklah ceplo-ceplo VIP yang bodoh-bodohkan rakyat ni semua. Korang semua tak ada guna lah. Nak sampai ke Malaysia, ambil masa 25 ke 30 hari. Sampai. Lepas tu, proses dulu. Ni macam Filipin ni. Proses dulu. So, yang kau naikkan harga minyak gila babi sampai 5 kali ni, kenapa? Nampak tak, guys? Bermakna minyak yang kita gunakan ni bukan minyak sekarang. Betul ke tak ni? Inilah dia. Dia fear, dia menakut-nakutkan. Nampak? Sekarang kau dah nampak belum ni? Okay. Ni ada maklumat. Maklumat daripada rakan saya lah. Kita ada kawan ramai, guys. Kita ada kawan ramai. Saya nak Saya nak bagi kau orang dengar. Bagi kau orang dengar lah. Supaya kau orang faham. Kau orang dah faham dah. Tetapi, guys, ni kata peraturan yang Allah tunjuk, dia tetapkan. Kalau kita nak berfikir. Tapi kalau kita tak nak fikir, kita tak nampak lah. Sedangkan isu minyak yang dihantar ke Filipina pun, untuk kita berfikir bahawa minyak ada. Dan minyak ini, bila sampai. Itu sebab, sampai hari ni, dia sebut kita punya kapal 7 biji. Dia bagi tahu Petronas, Sapura, okey. Satu nak lepas. Tapi dalam masa sama, dia bagi tahu. Dia telefon Presiden Iran, brother. Alah. Yang ini. Sekejap. Aduh. Yang ini. Alamak, kena padam. Kena padam dah. Aduh. Dan dia setuju pada masa itu juga. Tapi kita baik ke Iran. Saya telefon nanti sekali, saya kata Mr. Presiden, lepas bercakap semua pasal perang, pasal semua, saya kata ni, kapal kita ni dah 7 sakut lagi. Dia cakap apa? Ya. Saya nak tanya, saudara-saudari, berapa pemimpin negara boleh bercakap langsung dengan Presiden Iran, dan dia masa itu juga dia jawab, bagi jaminan brother, panggil brother Anwar, saudara Anwar, nasib baik kita baik ke Iran. Saya telefon nanti sekali, saya kata Mr. Presiden. Contoh. Ramai orang buat BTT macam ni. Senang kau orang buat BTT macam ni. Masukkan audio ni, kau bubuh lah apa-apa. Saya buat juga tapi dah kena padam. Saya cek dah kena padam dah. Jamban King. Suara dia tapi signboard Jamban King. Mungkin korang pun boleh buat jamban ke kan. Ambil video jamban tu. Tengah flash ke, air tu berpusing ke kan. Tapi suara non kunyit yang dia telefon Presiden Iran ni. Kita lambatkan ramai-ramai kan. Setuju tak? Kau setuju tak? Kena setuju lah. Setuju tak setuju ni? Kena buat. Sebab, ni. Dia takut-takutkan kita. Kan, minyak yang kita pakai ni, minyak yang sebelum ini lagi. Dan minyak yang kita pakai ni, minyak kita lah. Minyak kita. Faham tak? Yang dicerita Selat Hormuz ni, 20% je. Itu pun macam tadi lah. Contoh. Bermakna sampai kat Malaysia proses hantar ke negara lain. Bukan semua kita guna untuk kita. Sebab minyak kita cukup. Kita ada minyak. Indonesia tak ada minyak. Singapura tak ada minyak. Nak minyak urut pun ambil daripada Johor. Bukan saya cakap. Semua orang tahu. Non kunyit pun cakap. Tapi dia nak menakut-nakutkan korang. Okay. Ni voice antara saya dengan sekawan saya lah. Kita orang ni kecewa sebab tak dapat masuk hutan. Saya nak korang dengar ni. Bos, Assalamualaikum bos. Selamat Raya bos. Tak boleh masuk hutan lah bos. Minyak lagi tambah gila lah bos. Mati kita. Kalau Renova korang pergi balik grip lah. Pergi balik grip 1,600 dan tangan lah bos. Mati lah bos.
Aku call member aku bawa tangki minyak Petron dengan Shell lah. Member aku pun pernah kerja sana, pun ada call member dia. Dia kata berlambak minyak, kata. Dah 2 tahun dia kata takkan habis lah. Minyak boleh sampai lagi 2 tahun dah. Kan? Itu share dengan Petron tu. Kan? Minyak lama lagi. Berlambak lah minyak. Kan? Ini kerajaan memang lahanan tu lah. Habis tu. Aku pergi kampung pun mampus si minyak. Setengah tank lah. 300 lebih tu. Setengah tank saja. Gila lah. Memang terasa gila-gila lah bang. Lahanan tu lah. Kita tak pakai 4 wheel mana boleh naik kebun. Aduh. Kita nak pakai 4 wheel. 4 wheel pun boleh buruk. Aduh. Bantai lagi bos. Kerajaan bos. Sakit kepala bos. Bila mau tukar kerajaan ni. Ya bro, dia sengaja. Tahu kau tanya budak-budak bawa tanker minyak kan. Minyak tak ada. Minyak berlambak lah minyak kan. Minyak berlambak lah. 2 tahun kita boleh hadap lagi lah kalau tak ada minyak. Kalau kapal tak jalan pun 2 tahun kita boleh hadap lagi lah. Minyak berlambak lah minyak kan. Kita ni stop kan kecil-kecil ni kan. Itu aku tanya budak bawa Petron dengan Shell tu. Belum tanya Petronas lagi. Dia kata kita minyak berlambak lah ni. Ini minyak tahun bila punya minyak ni. Kan. Yang kapal yang tak bagi jalan tu, dah jalan tu pun tu tak sampai lagi. Tapi kita minyak banyak lagi lah. Berlambak minyak lah kita. Diesel berlambak dia. Tahu. Nampak? Okay. Saya bacakan sikit. Malaysia ada 380 pelantar minyak dan 151 production field Petronas Web. 19 floating production unit FPSO/FPU, 14 onshore terminal, majoriti di Terengganu, Sabah dan Sarawak. Oil safe working production range 15 to 18 million barrel sebulan. Ambil paling rendah 15 million barrel sebulan, 15 juta sebulan. Natural gas kita 115 bilion cubic feet sebulan. Ni orang kerja oil and gas ni. Kau orang terpengaruh dengan 7 buah kapal. Nampak tak? Dia punya cerita ni 7 buah kapal. Kita tak tahu lagi bulan 4, bulan 5 ada lagi. Bulan 6 tak tahu lagi. Yang bodoh-bodoh, kapal kita tersangkut. Kita negara ada minyak. Bodoh. Kita kan ada Petronas pengeluar minyak. So, orang yang terpengaruh ni nak bagi tahu ni. Ceplo-ceplo VIP ni. Saya satu kapal oil tanker ambil paling besar, Swissmax. Boleh bawa 1 million barrel. Ini paling besar lah. Kecil 500 barrel. Total 7 kapal, 7 million barrel. Bang, logik lah. Takkanlah kita harapkan 7 kapal tu. Sabah Sarawak harga diesel tak pernah naik. Selat Hormuz pencetus kepada krisis dunia. So, Sabah Sarawak kenapa tak naik? Itu pun dah basic lah. Tapi ada lah brother tu bagi tahu, dia kata Sabah Sarawak ni pasal kau tak faham. Tak apalah, kita memang tak faham lah kan. But semua ada akal otak untuk berfikir. Kita boleh proses minyak. Minyak Filipina, minyak Bangladesh. Daripada mana mereka beli? Tak lalu Selat Hormuz ke? Malaysia, lagilah negara pengeluar minyak. Guys, fikir. Nampak tak? Fear. Guys, siapa yang menyokong non-kunyit, korang adalah pengkhianat kepada negara ni. Okey? Kau jangan tak pengkhianat. Siapa yang sokong, korang terlibat dalam kezaliman ini. Menzalimi rakyat. Harga naik gila babi ni, kau bagi tahu Selat Hormuz harga minyak dunia, bullshit. Kita negara pengeluar minyak. Tak sepatutnya pun. Tetapi sebab non nak darurat, maka itulah yang berlaku. Dia nak kita merusuh. Dia nak kita memberontak. Dia nak kita mengamuk. Dia nak kita turun ke jalanan macam dia buat dulu. Now, dia nak tarik budi madani pula. Dia dah bagi tahu dah. Subsidi akan dikurangkan. Harga budi 95 pun akan naik.
nak bagi kita mengamuk. Dan masalah lama, buat false flag. Macam semalam lah. Kan? Dekat Segambut, isi minyak. Meter jalan, minyak tak ada. Sekarang ni, orang isi minyak yang mana berita tu, mesti cakap, aku ni betul ke? Minyak ni, takut minyak. Akan ada nanti benda-benda kecoh-kecoh ni. So, kalau pihak polis cakap, macam kawan tadi tu, atas hasutan, kena tangkap. Ni, mereka ni. Gugat keamanan negara ni. Menggugat ketenteraman awam masyarakat ni. Inilah dia, guys. Inilah non kunyit. Dah faham dah? Dah kenal lah siapa non kunyit? Dia tak nak pilihan raya. Dia nak darurat. So, kita kekal tenang, jangan masuk perangkap. Guys, hadap je. Betul, kita kena hadap. Apa yang penting adalah kita kena bersatu. Melayu, Cina, India, semua kena bersatu ni. Termasuklah Sabah Sarawak. Sebab dia akan buat gila lagi ni. Sebab kita tak mau, engkau boleh tengok, kita tak masuk perangkap. Dia dah buat macam-macam dah. Isu kuil lah, isu kaum lah, isu Melayu, Cina, Melayu, India lah. Tak masuk-masuk perangkap. Naikkan harga minyak. Tak masuk perangkap. Ini minyak habis. Tak masuk perangkap. Isi pakai botol. Pun tak masuk perangkap. Ni ke depan ni pun sama juga. Tenang. Bijaksana. Dia akan ada orang-orang yang diupah, dibayar untuk buat kerja ni. Biarkan. Kita nak pilihan raya, guys. Hari ni, untuk makluman korang, AMK keluar kenyataan bahawa supaya tangguhkan pilihan raya negeri Johor dan Melaka. Nampak tak? Kau nampak tak? Johor dengan Melaka kena adakan pilihan raya. So, nak tangguhkan pilihan raya ni macam mana? Nak tangguhkan pilihan raya macam mana? Mana boleh? Melainkan apa? Darurat. Tapi kalau tak ada insiden, macam mana nak buat darurat? Itu sebab kita kena tenang, sabar, bijaksana. Cuma saya nak ingatkan siapa yang sokong non kunyit, siapa yang bersama dengan dia, korang adalah pengkhianat kepada negara ni. Korang pengkhianat. Tak ada dawi-dawi lah. Kau tak payah sembang lah. Korang pengkhianat lah. Jangan kata tak campur. Ni,